Yo guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam Sports Tarik, channel saya Safi Salih. So, terima kasih kepada semua yang dah subscribe, yang dah komen, yang dah like video-video saya sebelum ini. So, saya nampak banyak komen, banyak engagement. So, salute guys, thank you so much. So, kali ini kita akan buat reaction pasal kita punya tim Harimau Malaya selepas kita terkandas kecundang di peringkat kumpulan. Walau apapun, kita tetap menyokong pasukan Harimau Malaya. Memang mereka dah buat yang terbaik dan sehabis baik. Bagi saya, ini adalah pengalaman yang pertama kita masuk dalam ASEAN Cup secara merit. Of course, ada rasa nervous. Orang cakap kepada saya ini ada darah gemuruh sampai kita kalah 4-0 first game. Yes, saya mengakui memang kita kena masuk setiap edisi dalam Asia Cup ni supaya kita tak rasa nervous. Kita rasa bersedia dalam setiap perlawanan. Sebab perlawanan di peringkat Asia ini sangat tinggi dan jurang dia sangat berbeza. Alright, kita cerita pasal game lawan Jordan. Kita kalah 0-4. Game lawan Jordan tu saya tengok memang kita kekurangan pengalaman dan kita punya expectation pun terlalu tinggi untuk pasukan Harimau Malaya kita. Semua dari segi media, bermacam-macam lah, peminat pun cakap kita akan pergi jauh, tapi ternyata kita punya expectation terlampau tinggi lah. Media pun saya tengok banyak gangguan daripada sana nak jumpa player ni, nak jumpa sebelum perlawanan ni. Sepatutnya dalam perlawanan, dalam tournament macam ni, pasukan ni harus dikawal dengan rapi supaya tak menerima gangguan media yang macam ni. Kena jumpa menteri itu, menteri ini, orang itu, orang ini. So cut it off sebelum tournament sebenar berlangsung. So media pasukan sahaja yang akan keluarkan official punya video ke media itu sahaja, tak payah orang lain semua. So kena control on that part. Okay, tu yang bagi saya sedikit punca kekalahan kita kepada Jordan 4-0. Okay, kita sebut pasal taktikal. Pasal pemain yang diturunkan pun ada masalah. Bukan ada masalah, maksudnya ada kekurangan di situ, kesilapan daripada Coach Kim Panggun. Yes, dia mengakui juga benda tu. Kenapa dia masukkan Romel perlawanan pertama dan taruh Arif Aiman di belakang Faizal Halim. Saya tengok game tu memang ini ada yang tak betul dan permainan kita pun ada sedikit terganggu dengan kesilapan percaturan taktikal oleh Coach Kim Panggun. So itu yang kita kalah sampai 4-0. Itu faktor yang kedua. Bagi saya yang pertama adalah gangguan media dan gangguan yang lain untuk pasukan. Yang kedua adalah kesilapan taktikal daripada Coach Kim Panggun. Romel semua sudah dapat hentaman kritikan. So itu adalah situasi yang normal untuk pemain dan pasukan, tetapi kita boleh elakkan. Kalau dua benda ni kita boleh elakkan, mungkin kita boleh dapat result yang better sikit selepas ini. Untuk perlawanan kedua juga, kita menentang Bahrain. Bahrain adalah ranking 86, lebih baik daripada Jordan. Tetapi kita nampak peningkatan dari segi permainan, dari segi semangat pemain kita, dan kita dikalahkan pada saat minit-minit terakhir sahaja. Saya rasa itu Sihan pun tak mampu buat apa-apa. Tapi nampak peningkatan kita punya corak permainan dari segi tengok fokus pemain pun dah nampak lebih serius sebab kita dah kalah first game 4-0. So pemain pun dan pasukan pun tahu kita tak nak mengulangi kesilapan, kita tak nak hilang fokus. Tapi dengan second half tu ada juga masuk daripada komen daripada peminat tanah air, pemain ini sepatutnya tak masuk separuh masa kedua. Yes, bagi saya memang tak patut masuk sebab nampak sangat dia melambatkan permainan kita. So bagi saya
itulah satu kesilapan juga, tapi kita dapat membuktikanlah kita boleh fight. At least kita harapkan dapat 1 point, tapi akhirnya Bahrain dapat menjaringkan gol dengan satu jaringan yang sangat bermakna dan memusnahkan harapan kita, dan kita terpaksa menerima hakikat, kita terpaksa balik awal. Untuk perlawanan yang ketiga, menentang Korea, okey, sangat berpuas hati, dan saya rasa seluruh rakyat Malaysia, semua peminat bola sepak tanah air berpuas hati dengan persembahan skuad Harimau Malaya kita. Sebab walaupun kita posisi sangat efektif dan shot on goal pun tak jauh beza, kita dapat shot on goal sebanyak 4, Korea hanya 7. So sehabis baik kita yellow card, kita tak ada yellow card, Korea ada 1 yellow card. Separuh masa pertama nampak dah Korea tak mampu untuk menghalang kepatasan Faizal Alim dan Arif Aiman. Mereka buat foul kat situ, dan Korea dapat 1 yellow card. Corner kick lawan Korea ni kita tak dapat 1 pun. Menunjukkan kita bertahan dengan baik sebagai satu pasukan, tapi kita tak ada attempt yang cukup untuk kita dapat corner. Kita buat counter attack dan kosong corner kick. Korea dapat 20 corner kick. So dan Shihan juga telah memainkan peranan gol Faizal Alim, antara gol yang paling paling magic, paling menakjubkan untuk sepanjang kempen Piala Asia ni. Saya rasa yes, dia bermain yang sangat baik pada perlawanan tu. Jaringan tu banyak membantu pasukan kita untuk bersaing dengan Korea Selatan. Dan Arif Aiman juga seorang peminat bola sepak Chinese, Cina yang sanggup menjualkan motor dia untuk pergi Qatar. You buat yang seluruh rakyat Malaysia berbangga dengan apa pengorbanan you lah, Derek, kan. You sanggup jual motor, pergi ke sana, beri sokongan kepada Harimau Malaya, dapat tengok kita draw dengan South Korea yang jadi viral balik tu, dapat balik 2 biji motor. You jual 1 dapat 2 biji motor. Pinjam 1 boleh lah, Derek. So itu menunjukkan kita punya bola sepak ni boleh masuk sampai ke pelusuk mana-mana hati sesiapa pun. So Derek Gan dapat motor, lepas tu Makcik Doa pun ada viral juga baru-baru ni. Nampak kamera zoom kepada dia sebelum Romel skor tu, dia berdoa, mulut dia kumat kamit. Itu petanda yang sangat baik untuk pasukan Harimau Malaya kita lah. Dan terjadi juga satu insiden daripada pemain bola sepak wanita kita juga. Bagi saya Intan Sierah itulah, dia dah mengeluarkan kata yang tak sepatutnya. Memang saya setuju, tak sepatutnya dia nak melihat Safawi Rashid masuk main daripada Romel, tapi bila Romel masuk dia menjaringkan gol, so dia dihentam. Dan perkara itu bagi saya, yes, Intan Sierah seorang manusia juga. Manusia ni boleh melakukan kesilapan, dan saya rasa kesilapan dan kesalahan itu dapat Intan Sierah pelajari, dan dia tahu sekarang dia adalah pemain bola sepak wanita kebangsaan. So sepatutnya tak bolehlah membuat tindakan seperti itu. So dia pun rasa dah sedar dan minta maaf. So bagi saya settle. Yes, mungkin FM akan ada buat panggilan kepada Intan Sierah, mungkin ada perbincangan dan teguran, dan netizen pula janganlah lebih nak pandai-pandai suruh Intan Sierah diketepikan lah, apalah. Korang tak tahu ke, bila kita ni seorang pemain nak tengok pasukan kebangsaan kita berjaya, so macam-macam emosi. So itu bagi saya normal. Cuma pembelajarannya di sini adalah media sosial jangan dipakai untuk benda yang tak sepatutnya. Negativity itu adalah pengajaran dekat sini untuk saya juga, untuk korang juga. So gunakan media sosial secara baik dan berhemah untuk kebaikan bersama, jangan keburukan orang lain. Bila kita bercakap pasal Harimau Malaya untuk masa hadapan selepas ini, selepas perlawanan Korea ni, selepas Piala Asia Cup ni, kita mempunyai
masa depan yang cerah dalam bola sepak ni. Jika disusun atur secara baik, janganlah masuk terlampau banyak politik, janganlah terlampau masuk banyak perkara-perkara negatif. So sebab pemain ni dia kena fokus kepada permainan bola sepak. So janganlah kacau dengan benda lain, benda yang tak sepatutnya. Menjindakan pasukan dengan pasukan-pasukan yang mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan yang ranking lebih tinggi supaya kita dapat belajar, dan kita kena masuk Piala Asia Cup ni pada setiap edisi. Itu adalah sangat kunci yang sangat penting untuk negara pasukan Harimau Malaya kita. Sebab level kita ni kalau nak tengok AFF dia dah tak sepatutnya. Sepatutnya kita kena target masuk Asia Cup ni setiap kali edisi. Bagi saya AFF tu bukan tak penting-penting, tapi boleh bagi hantar skuad muda kot saya rasa untuk buat persiapan atau development projek pembangunan. Sebab kita lebih utamakan Piala Asia, peringkat lebih tinggi, Piala Dunia. Kita kena lebih satu langkah ke hadapan. So barulah kita skuad kita berpengalaman untuk menghadapi perlawanan-perlawanan besar ni. Macam Jordan, macam Bahrain, Korea lah. Bagi saya yang poin yang seterusnya ini sangat penting. Okay, no more naturalisasi punya projek. Kita lebih fokus kepada pembangunan bola sepak kita sendiri. Yes, pemain heritage, pemain yang berdarah kacukan kita boleh consider, sebab kita boleh tengok pemain kita sendiri, Arif Aiman, Faizal Halim, itu adalah pemain tempatan. Okay, pemain tempatan anak bangsa Melayu kita sendiri. So bagi saya, naturalisasi, please stop this project. Short term punya target saya rasa dah dapat, kita dapat masuk Asia Cup. So selepas itu kita kena fikir long term punya projek, dan kita saya rasa memperkasakan sistem pembangunan bola sepak grassroots kita lebih kuat, pembangunan kita, supaya kita dapat pemain-pemain yang lebih berkualiti. Mungkin selepas ini saya akan buat akademi saya sendiri. Saya akan memperkasakan development youth kita di peringkat akar umbi bola sepak untuk mencapai kejayaan yang lebih maksimum untuk pasukan Harimau Malaya. Itu yang kita kena buat. Nombor satu, kita buat persiapan yang baik untuk pasukan Harimau Malaya, persahabatan dengan pasukan yang tertinggi. Kita kena berada di setiap edisi Asia Cup untuk pasukan Harimau Malaya. Dan ketiga, no more naturalized players. Kita fokus on kita punya pembangunan grassroots. Itu adalah sangat-sangat penting. So kalau saya ada dekat sana, di badan induk sana, mungkin saya akan melakukan dan akan pastikan benda ni akan terjadi. Okay guys, kita boleh terus menyokong pasukan Harimau Malaya sebab kita berbangga menyarung jersey kuning hitam tu, jersey ni. Kita berbangga menyokong pasukan Harimau Malaya kita. Whatever keputusan pun, kita tetap bersama pasukan Harimau Malaya. Kerana inilah bola sepak kita, inilah bangsa kita, inilah negara kita. So kita sentiasa berbangga. Okay guys, thank you for subscribe. See you on the next video. Assalamualaikum. Bye.